bandar yang tenang, terdapat satu adiwira yang hilang keyakinan diri semasa misi lama. Satu hari terjadi sebuah tragedi yang memusnahkan bandar. Saya tidak yakin. Layak ke saya digelar wira kalau tidak mampu selamatkan bandar? Keberanian bukan bermaksud takut, tetapi melangkah walaupun takut. Terima kasih Ibu. Kali ini tidak akan sama seperti dulu. Tolong Adiwira! Jauhkan diri kau dari dia. Nampaknya adiwira kita telah kembali. Siapa kau? Siapa aku ya? Kalau kau nak tahu, datanglah jumpa aku. Tunggulah kau. Kau tak akan mampu halang aku. Kau tidak layak jadi adiwira. Aku takkan menyerah. Rasakan ni. Adiwira takkan menyerah kalah. Hah? Ayah? Ayah minta maaf, Aiman. Kenapa ayah buat semua ini? Ayah hanya mau selamatkan ibu kamu dari rasa kesesaan ini. Semua ini tidak akan dapat membantu ibu. Perbuatan ayah ini tidak akan dapat pulihkan ibu. Ayah menyesal dengan perbuatan ayah. Tetapi saya tetap kena selesaikan tugas saya. Ayah faham. Pengajarannya, kita mestilah menjadi wira yang pandai, membuat keputusan yang betul, walau keputusan itu sangat